Ramai orang ingat, bila bina tim, yang penting rekrut ramai. Tapi realitinya, tim besar tak semestinya kuat. Ada tim ramai, tapi tak bergerak. Kenapa jadi macam tu? Sebab tiada leadership. Dan dekat sinilah Power Pass Up mula memainkan peranan. Dalam banyak sistem, ramai orang fokus rekrut. Masuk orang baru, lepas tu mereka dibiarkan. Tiada bimbingan, tiada education, tiada duplication. Akhirnya tim jadi bergantung pada seorang leader sahaja. Kalau leader stop, tim pun berhenti. Sistem jadi lemah. Sistem tak stabil. Inilah masalah yang sering berlaku. Power Pass Up diwujudkan untuk menyelesaikan masalah ini. Power Pass Up ialah fungsi leadership dalam sistem. Ia bukan sekadar reward, tapi sistem yang menggalakkan leadership berkembang. Apabila tim berkembang, sebahagian reward akan naik kepada leader. Kenapa? Sebab leader memainkan peranan penting. Leader bantu bimbing tim, leader bantu educate tim dan mula bina leader baru. Bila leader mula bina leader, sistem jadi lebih stabil dan terus berkembang. Power Pass Up bukan sekadar bonus. Ia ialah sistem yang bina leadership. Dalam sistem biasa, orang bina follower. Tapi dalam sistem sebenar, orang bina leader. Bila leader berkembang, tim jadi lebih kuat. Bila tim kuat, sistem jadi stabil. Inilah perbezaan antara sistem jangka pendek dan sistem jangka panjang. Power Pass Up bina leadership. Leadership bina tim bina ekosistem. Sebab tu, Power Pass Up bukan sekadar reward, tapi komponen penting dalam sistem. Kalau anda serius nak bina sesuatu untuk jangka panjang, jangan sekadar fokus reward. Fahami sistem, fahami leadership, fahami duplication. Start dengan education. Follow MSR Academy. Kita faham dulu, baru kita bina.